Dari petang tadi dia pergi minta hutang ya. Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan motorkar, makcik. Dia memang begitu. Kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan orang tak bayar hutang. Makcik. Encik ni cakap Pak Mat. Kelepok, kecepar, pon. Belanggar, motorkar. Pak Mat kau memang begitu. Selalu naik basikal, tak pernah naik motorkar. Pak Mat Tempe belanggar dengan motorkar. Dengan motorkar? Mana Pak Mat naik motorkar? Encik, sound dia rosak. Kesian nasib si Pak Mat Tempe tu. Dapat bini pun si pekak. Memang susah dapat bini dengan orang sepekak. Lain yang kita tanya, lain yang dia jawab. Allah. Aku ni minta-minta janganlah dapat bini si pekak. Oh, engkau tu tak usah kata si pekak. Bini si bisu pun belum tahu kau boleh dapat, Jess. Hei, Din. Apa kau fikir aku punya muka ni tak handsome ke? Handsome, konon. Muka dah sengit sebelah, handsome. Hei, Din. Kau makan boleh sembarang makan tau, Din. Cakap jangan sembarang cakap tau. Apa orang korang sikit punya pasal lah bergaduh. Handsome lah, sengit lah, pekak lah. Sudah tidur dah. Mentang-mentang kita cakap sikit mekik dia orang tu semua. Ayah, apa ini gaduh-gaduh sekarang sudah mau pagi tau. Jangan bisinglah pergi tidur. Ini perempuan banyak busuk. Sama dia saya cakap, sama saya udah banyak marah. Ini pikir tengok, kita punya anak ada berak. Saya sama dia cakap, itu saya anggap buang. Dia tak mau. Saya sendiri anggap buang terdapat sayang punya besar. Kamu lihat, itu anak, saya ada tendang, saya punya muka ada kena. Itu pasal saya banyak marah sama dia. His father has go. Adawan, suai aja Adawan, get out. Syekh. Tai punya pasal pun mau gaduh kah? Pergi cuci sudah hilang lah. Pergi tidur ayah. Dia banyak dikelincir, dia punya kepala batu besar ada duduk. Saya tak boleh dengar saya cakap, Cik. Ayo. Ayah tahu sekarang sudah pukul 4 tau. Kalau ini macam bising, semua orang tak boleh tidur tau. Pergi tidurlah. Dengar Encik Soleh, nama rendah lepas partingana badi. Jadi, dia badi. Encik tengok berapa keras, berapa besar batu ada kepala. Tak boleh dengar. Aci, ini ayah sudah baik. Aci lagi mau gaduh kah? Tak ada baiklah ini macam. Pergi tidur. Nalla Encik Soleh lah apa parting. Bama, jama. Terin. Jama. Jawab, aja, jawab, aja, Mama. Wah. Boy.
Ramli. Apalah. Kalau kita tak pindah dari rumah ini, beginilah kita tanggung selama-lamanya, Ramli. Itulah, engkau orang tak mau dengar cakap aku. Dulu kalau engkau orang mau dengar cakap aku, dah selamat pun. Kita dah pindah pun. Ya tak iyalah, Din. Rumah yang kau cakap dulu tu, dah ada orang tinggal belum? Rumah yang mana tu? Yang kau cakap tu. Rumah yang itu masih kosong lagi. Tapi kalau kita apply, dapatlah. Bagus juga. Berapa bilik ada, Din? Itu bilik yang aku tengok ada dalam 3 bilik lah yang kosong. 3 bilik baguslah. Kita satu orang satu, ya? Itulah. Besar tak biliknya, Din? Itu besar tak berapa besar lah bilik tu, je. Jadi panjang dia tu 7 kaki, kau tahu? Lebar dia tu membawa ke 3 kaki. Di dalam dia tu sama dengan panjang 7 kaki dah. Besar juga, ya. Bagus rumah tu, ya. 7 kaki panjang dia. 3 kaki lebar. Ada dalam pula, ya. Itu kubur tempat aku nak mampus, Pak Halul. Ini cakap bikin naik darah saja. Orang cakap main-main, cakap main-main. Kau cakap betul-betul cakap main-main. Sekarang cakap nanti kau baru tahu. Cakap bikin naik darah, ikut kena cipon. Aku cakap pada mesin kau. Hidup mana-mana cakap lah baik-baik sikit. Pagi kau bising. Pagi kau bising. Apa? Haji. Dah pagi ni, bangun. Haji. Apa dah? Engkau tidur ke sembahyang ke ni? Haji. Bangunlah, dah pagi. Kurang tidur kali-kali lah. Itu lagi seko lagi. Lalu aku saya nak kejut. Korang tak tahu bangun sendiri, ya? Amri. Dah pukul 7:30 tu. Bangun dah. Mana dia orang tak nampak? Hai, Cik Ramli. Intip apa tu? Bukan mengintip je sama. Saya tengok kayu ni belain-belain je sama. Ini kayu jati. Ini kayu kapur. Ini kayu pinang. Dia orang ni dahsyat kayu pinang pun bikin dinding. Ganti baru je sama, ya. Berbahaya kayu ni. Sangat dia kerja, ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Haji, siapa di dalam tu lama sangat? Entahlah. Kodin, apa lah? Siapa tu? Siapa tu?